Hari ni akan aku tunjuk macam mana untuk aku join mission dengan orang secara random. So sekarang ni aku akan pergi ke arah map aku, dan aku akan pergi ke arah sini untuk aku pergi ke planet yang aku nak. Dan daripada sini aku boleh pilih level berapa yang aku nak buat. Lepas tu aku akan press tab untuk find ongoing mission yang aku nak lah. So untuk level 5 contoh, aku akan pergi, ataupun level 4 lah kita tengok tekan tab, dia akan scan random yang tengah main. So sekarang ni aku akan pergi ke mission yang ini sebab level diorang masih rendah. Ready for another mission, Helldiver? Kita tolong diorang. Alright. Mission coordinates locked. Hellpods prime. Hello guys, you guys want to help? Orbital thrusters. Want my help? Orbit Hello, synchronized. can you guys hear me? Let's go. Turun macam biasa. Hurra! Nanti kat bawah nanti aku akan buat setting untuk aku off mic kat sini lah. Dekat in-game aku untuk off mic, tapi untuk recording aku akan dapat voice aku lah. Nanti mengganggu diorang pula. Saya turun dulu. Tak sampai-sampai lagi So option kat sini aku akan buat audio aku untuk ni lah, Google microphone. Alright. Now sekarang ni diorang dah settle ke masalah diorang? Disebabkan kita turun di pertengahan mission. Requesting sentry. Apa ni tadi? Deploying sentry. Kita akan turunkan kita punya Requesting support advanced weapon weaponry. kita. Tech pack inbound. Found something. Perkara yang bukan utama sangat pun, tapi benda yang kita boleh buat lah untuk kita Tagging location. South. dapatkan apa yang kita nak completekan mission kita kan. So kat sini pergi. Oh, tak kena. Dropships. Sending in an eagle. Dari dulu. Wah. Found something. Hancur. Meninggal lah semua. Innalillah. Dah hanya bagi benda-benda yang simple lah. So kita abaikan, kumpulkan sampel macam biasa. Got a sample. Tagging map. North. 200 meters. Buat ni. Get some! Get some! Requesting orbital. Requesting sentry. Sending in an eagle. Calling down a sentry. Allied destroyer joining squadron. Deploying Helldiver to combat zone.
susahkan orang lain kan untuk ambil semua benda ni. So boleh ambil macam ni je. Injury? What injury? Dropping a pin. North. 200 meters. Eagle 1 rearming. Be back shortly. Lupa yang mission kat sana tu. 50 meters. Mana aku nak selamatkan diorang. Bukan selamatkan lah, diorang pun tahu dah cara-cara diorang Aiming at an eagle. Orbital inbound. Requesting sentry. tarik. You've done your duty. You may extract with honor. Dia lompat. Calling down a sentry. Requesting air support. Nice. Oh shit. Dah baik lagi. Call outpost. Sekarang aku balik kat bom kat sini. Engaging. I'll take it. North. Oi. Sweet. Let's reload. Kena reaktor lagu macam tu Aku tak nak hancurkan dia cepat. Dia just tunjuk macam mana kita nak setai kanan. Tembak je kat mata dia. Alright. Automaton outpost destroyed. Macam tu je lah. Tapi diorang dah selesaikan, okey lah. Lagi bagus. Allah. Kuat sangat lah. Tak tepat. One outpost destroyed. Activating jump pad. Extraction is available. Two men. Found something. Last reload. Itu apa yang kita perlukan dulu. Kita terus pergi ke arah extraction lah. Macam tu je. Requesting Sangat aku sentry. kat sini je. Dropship. Requesting orbital. Mission at 20 minutes remaining.
sentry. Calling in extraction. Extraction shuttle inbound. Requesting advanced weaponry. Requesting tac pack. Calling down a support weapon. Calling down a sentry. Ending enemy. ETA T-minus 1 minute, 30 seconds. Sending in an eagle. Requesting orbital. Calling down a sentry. ETA T-minus 1 minute. Nah. Cuba sedikit. Macam tu je. Tak ada apa. ETA T-minus 30 seconds. So slowly lah, kalau tak tahu nak main baca slowly. ETA T-minus 20 seconds. Sending in an eagle. ETA T-minus 10 seconds. Clear landing zone. New mag. Pelican 1 arriving at coordinates. This is Pelican 1 preparing for touchdown. Marking extraction point. Pelican 1 preparing to Calling depart. down a sentry. Shuttle launch in 20 seconds. Reinforcement budget depleted. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. Ini